Okey kawan-kawan, on the way balik kita singgah perkenal durian Musang King dulu. Tu dia sekali ambil kambing, daging. Ada macam-macam ada. Ada strawberry, ada jagung, strawberry putih. Assalamualaikum Hari ni 27 bulan 6 2026. Misi grup mantau bikers ke Cameron Highland Reunion 2.0. Ini para peserta yang ada Dia belum bongkar tu, dia orang belum bongkar. Pak. Ini baru. Mana hala tuju kita ni? Cameron. Cameron 2.0 reunion. All group Okey. Okey, pit stop yang pertama kita berhenti dekat mana ni, Peng? Kita berhenti makan kat mana ni? Sarapan pagi. Lembah Paya. Salak. Okey, berhenti dekat mana? Dekat Lembah Paya. Okey, ni kita makan kat kedai kampung relax santai kawan. Sebelum kita meneruskan perjalanan ke Cameron Island, kita berhenti makan dulu. Kita kena rencana dulu, Pak. Sarapan Okey. InsyaAllah kawan, nanti kita akan meneruskan perjalanan. Pit stop yang seterusnya kita akan ni lagi lah, ke udara lagi. Okey, semoga doakan perjalanan kami Amin ya rabbal alamin. Kita sarapan pagi nasi goreng dengan bihun Man, sarapan apa Man? Sama Woi, sama dengan dia. Tapi kalau lebih sikit ada mata kabau. Ayah, sarapan apa? Nasi goreng kita ada yang order ronchan nasi burung. Ni pasal sterat lah. Okey pada ahli-ahli engineer semua sedang berehat santai-santai di kawasan Raya Rawang. Okey. Lepas ni kita berhenti mana? Sukai Okey, lepas ni kami akan berhenti kat Sukai untuk isi minyak semua, rehat. Okey. Okey, kita berhenti rehat dekat Tanjung Malim. Lepas ni kita akan terus naik ke Tapah, berhenti kat Tapah dulu. Lepas berhenti Tapah baru kita naik Cameron Highland. Okey, insyaAllah doakan perjalanan kami pergi dan balik. Kat mana? Kat Mari tu. Kita rehat dekat kawasan Tapah sebelum meneruskan perjalanan ke Cameron Highland. Okey, Tapah. Okey, para peserta tengah berehat. Okey steady relax Ini peserta right Cameron Highland. Okey, cantik. Tak apa, dan kocik dia besar. Ni ada motor dia punya stand nak tercabut. Kita ada pomen bawa sepanar semua. Ni berehat jap, isap rokok, minum-minum, isi minyak. Okey Peng Okey, cantik. Assalamualaikum. Okey, lepas kita berhenti kawasan rehat Tapah, sekarang ni kita nak naik ke Cameron Highland. Kita singgah makan dulu dekat Tapah. Kat mana? Dekat warung Pak Ia. Sarapan pagi makan tengah hari. Okey, kita tengok lawak apa yang ada ni kawan-kawan saya. Muih-muih pun ada. Tapai ada tapai. Nasib baik saya tak makan tapai. Kita tengok. Ngek. Joy. Tok Bah. Wow. Bajri nanas, masak lomak, macam-macam lauk ada, panjang lauk
Tenduk kat kedai. Belum beli. Kita berhenti makan dulu dekat mana? Warung Pak Ya. Kat Tapah kat Tapah. Macam-macam lauk ada Kita berhenti makan dulu. Kita tengok macam-macam lauk ada Okey, kita jalan-jalan okey. Pilih ikan macam mana? Kita pilih ikan tino. Tahu? Berapa orang kita ada ni? Ada, tu ada. Okey, kita makan ramai-ramai ya. Saya ambil nasi lauk sambal ikan bilis hati ayam. Ya kawan-kawan, kawan-kawan. Cuba makan Abang Zek, Haji Zek. Ini panas. Ibu ni tewai. Okey, berhenti kejap. Melihat pemandangan air terjun Lata Iskandar. Air jernih ya. Air jernih. Cantik pemandangan. Pemandangan air terjun Lata Iskandar. Sementara menunggu yang lain sampai. Yang lain ada dekat belakang. Di kawasan Lata Iskandar ni banyak orang jual-jual buah banyak jual-jual buah, keras tangan pun ada. Okey, pelancong-pelancong asing pun ada. Okey. Surau pun disediakan, surau lelaki, surau perempuan kat atas tu. Okey, dekat Lata Iskandar berehat sebentar, kita menunggu yang lain sampai. Rehat kejap, tengok pemandangan Lata Iskandar. Kat belakang ni pun ada gerai jual-jual buah, keras tangan semua. Okey, alhamdulillah dah sampai dekat tempat penginapan homestay. Dekat dengan pasar malam dekat dengan pasar malam. Nanti kita tengok dalam rumah macam mana. Abang Zek Aisyah dah tu Abang Zek. Alhamdulillah sampai kita. Alhamdulillah. Ya, cantik Din. Cantik. Sampai ni. Okey, kita masuk rumah, kita tengok. Besar, luas ruang tamu rumah 2 tingkat Kita tengok bilik bawah dulu. Okey. Ni pintu ni kunci. Ni ruang makan dengan ruang tamu Dapur. Kat luar ni pun disediakan tilam. Kat atas ada 3 bilik. Okey, ni bilik ni. Ni bilik katil 2 tingkat, bawah tu ada satu katil lagi. Bilik ni ada bilik air. Ni satu bilik lagi, katil queen. Okey. Okey, ni bilik ni ada 2 katil queen. Ayah Un. Penat penat relax santai lah. Welcome to Cameron Highland. Okey, kawan-kawan, kalau datang Cameron Highland jangan lupa masuk pergi kat Taman Selia. Kat dalam ni pun banyak juga tempat orang jual-jual lah. Dia jual jagung semua bagai, ubi keledek. Ini kat Taman Sedia. Jual tangan. Dulu tak ada kawan kat sini. Ni tahun 2026 saya datang sini. Dah banyak gerai kat atas ni. Panjang, dulu tak ada. Ni rasa baru lagi kot. Last kali saya datang 3 tahun lepas. 3 tahun lepas tak ada lagi gerai-gerai sini.
Panjang gerai dia. Kat sini juga ada steamboat steamboat. Rasa tempat ni pun baru lagi ni. Kaila steamboat. Okey. Okey, untuk makan malam kita makan di sini. Rimba Steamboat and Grill. Tu harga dia 38, 20, 30. Ramai orang malam-malam pakai steamboat. Ni untuk makan malam kita. Okey, malam ni kita makan steamboat Okey, macam okey jemput makan. Tak ada jemput-jemput. Ajak makan di mana? Okey. Makan kenyang-kenyang tau. Nanti tengok YouTube kita. Kasih orang baik. Malam ni kita punya grup makan apa? Makan steamboat. Makan banyak-banyak makan banyak-banyak tu dia sekali ambil kambing, daging, kambing, lembu, sayur semua apa dah. Tengok sini pula. Tengok sana. Okey. Bis. Gambar dia. Asal foto ni lah. Okey, malam ni kita makan steamboat. Pak, okey Pak Abang, okey. Licin. Man. Okey, mana? Licin panjang. Papa, apeng. Bengek. Terima kasih Peace. kepada yang belanja. Licin tu, tinggal tulang tu. Haji Zaid, okey? Okey. Aweh cedok sampai tak dengar orang panggil lah. Okey. Ya. Okey Kenyang dah Alhamdulillah. Apa dia? Dia Dia tak masuk grup pun. Gambar video pagi tadi. tak tunggu YouTube. Lah untuk rezeki malam ni. Alhamdulillah untuk rezeki malam ni kita makan steamboat clear. Tinggal tulang je lagi. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki semua. Okey, alhamdulillah ya semua. Padu daging dia memang padu kambing, ayam, daging. Memang padu. Terbaik. Murah je. Satu kepala RM38 dewasa, RM20 kanak-kanak, RM25 untuk warga emas. RM30 untuk warga emas. Kita jalan-jalan pasar malam Okey, ini jagung apa mai? Jagung susu. Jagung susu Ya, ada size apa? Ada 5 dengan 5 pasal Mantap, jagung susu manis. Mana untuk? sebab dia isi banyak. Peng beli jagung susu. QR boleh? Kok tak kena ini sampai. Ada jual bunga juga Cameron Highland standard lah, bunga segar. Siapa yang peminat-peminat bunga boleh beli bunga kat sini. Ada bunga rosa. Sapolo. Beli kitchen ke, souvenir ke, macam-macam ada. Macam-macam ada kitchen, souvenir semua, mainan. Sayur segar daripada ladang.
Cuaca makanan ada. Jagung rebus ada, ubi rebus ada. Strawberry pun dah nak habis stok lah. Balik awal kak, kita kak. Abang tu, abang belakang. Abang kat belakang. Jom abang jalan dah, abang dah jalan sekali dengan saya. Kita jual madu. Macam-macam sayur ada, brokoli ada, robes ada, lobak ada. Avocado ada. Avocado, buat avocado. Okey, rasa nak beli strawberry kering lah. Strawberry kering dengan yang ni. So macam nak beli strawberry kering. Belilah untuk Cik Tah. Okey. Okey, untuk sarapan pagi kami di Cameron Highland. Okey, ini sarapan pagi sebelum pulang Mi goreng. Oh, mi goreng padu ni kita punya chef. Cik Man, masak mi goreng apa ni Cik Man? Maggi goreng. Oh, Maggi goreng. Oh, maafkan saya kawan, Maggi goreng ah. Wow, tengok bahan-bahan dia. Macam-macam ada. Dia tu dia. Telur, masukkan pula hotdog. Nanti dah masak setigang. Masukkan sayur. Ni Cik Man ni kita punya chef ni, master chef kita. Maggi goreng selain tu kita ada juga kentang goreng, ada hotdog, Nescafe. Alhamdulillah. Kami kalau pergi ride memang macam ni lah, pagi-pagi masak sendiri. Okey. Alhamdulillah, lepas ni kami mandi-mandi semua. Kami akan meneruskan perjalanan ke mana pula? Ke Raub untuk cari durian. Dia ada rasa genting tu. Dahsyat dah Maggi goreng kita Alhamdulillah untuk sarapan pagi. Sebelum kita gerak pacak naik ke Raub untuk cari durian, kita sarapan pagi dulu. Okey guys, siapa-siapa yang berkunjung ke Cameron Highland, jangan lupa berkunjung ke Taman Sedia. Dulu tak ada gerai-gerai ni, sekarang dah ada macam-macam ada lah. Ada strawberry, ada jagung, strawberry putih, jagung, keledek, skon. Lepas tu ada beg-beg untuk souvenir kan. Macam-macam ada jual di sini lah. Taman Sedia, Taman Sedia Cameron Highland. Okey macam-macam ada. Yang ini, oh ni kalau kek-kek semua ada ni. Gigi Cakery. Ni sebelum kita nak gerak balik ni kawan-kawan, sebelum nak gerak balik. Kita jual-jual bunga. Ni lokasi Taman Sedia Cameron Highland. Ramai orang beratur. Ni nak beli apa ni? Bahulu. Oh, ni bahulu strawberry.
Macam-macam ada kawan-kawan. Kat sini juga ada nasi lemak ayam sambal strawberry. Saya biasa naik Cameron Highland, tapi ini baru lagi ni kawan-kawan. Baru lagi. Kat Taman Sedia ni, rasa baru lagi kat Taman Sedia ni. Sebab dulu tak ada gerai-gerai ni. Okey, kawan-kawan semua, sebelum kita turun untuk meneruskan perjalanan, kita sarapan pagi dulu di sini. Cameron Valley Tea. Ya. Sarapan pagi sambil menikmati pemandangan. Lepas sarapan kita terus Sungai Koyan, Raup, Karak. Kita akan berhenti dekat Raup dulu untuk makan durian. Okey, terima kasih sudah support. Okey, ini pemandangan daripada tempat minum kami. Okey, pemandangan ladang teh. Okey. Cameron Valley Tea. Okey. Cantik pemandangan, kawan. Ramai ya minum kat sini. Penuh. Yang ni hari Minggu biasalah, penuh saja. Hari biasa pun penuh, hari Minggu pun mesti confirm penuh. Okey, nanti kita tengok apa saya makan. Tengok ada yang makan-makan, ada yang tapau olik habis. Tapau apa tu habis? Skon lah. Oh, Cik Man. Oh, makan skon. Cekodok. Mengek. Wah, macam masalah lah. Panjang. Saya punya makanan tak sampai lagi. Saya nasi lemak ayam berempah. Saya punya makanan tak sampai lagi. Okey nasi lemak ayam berempah dah sampai. Saya minum hot apa tu? Hot mocha tea. Hot mocha tea. Okey alhamdulillah, saya nak makan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Okey kawan, untuk perjalanan balik kami akan melalui jalan ni lah, Jalan Pos Betau, Lembah Bertam. Pos Betau, lepas tu Sungai Koyan 81 km, lepas tu Raup. Nak ke Raup 131 km. Kami akan berhenti dekat Sungai Koyan untuk isi minyak dulu, lepas tu teruskan perjalanan ke Raup untuk makan durian. Okey Okey kawan-kawan, on the way balik kita singgah perkenal durian Musang King dulu. Kat mana? Dekat Raup mari sini kita tengok. Kita tengok durian Musang King. Wow, isi kuning. Tengok apa? Isi kuning masing-masing dah. Wow, isi. Ini dia buka. Dia punya isi banyak cantik Ini buka tadi dia. Okey. Sana duduk tak ingat kawan dah. Jang, okey Jang. Okey, Musang King. Okey. Ya, okey. Terbaik Musang King Raup Boleh tahan ni. Okey je Pak. Okey kawan-kawan, lepas kita dah melantak durian Musang King, kita berhenti dekat Lemang Tok Ki Bentong 2 pula untuk makan. Mana yang nak makan nasi, makan nasi. Mana nak makan lemang, boleh makan lemang. Semua ambil masa berehat. Ya. Kita berhenti mana? Kat Lemang Tok Ki Bentong 2 kita tengok apa makan ada lagi tinggal ni. Dah petang ni, dah pukul 4 lebih. Dah petang-petang ni lauk pun dah tak banyak kawan. Lauk pun dah tak banyak, tinggal yang ini je lagi. Kita makan je lah apa yang ada. Ya.
Okey, kita makan nasi lauk ayam goreng. Apa makan apa? Nasi dengan lemang, Pak? Jam. Lain macam-macam ah dia. Macam ah. Kita dah biasa jam. Nanti jam lama. Ayam makan apa? Ayam masak lemak. Ayam masak lemak, Man. Ayam goreng dengan perut. Oh, Ajoy makan lemang. Kerabu perut eh. Steady. Yang lain semua dah tak lalu nak makan dah penat dah. Semua berehat. Kerabu dah.